Oh, perhatian. Biasanya boleh nak ke sana tapi kena terlalu bawah ni. Kawasan ni kan? Kat sana kan? Bandingkan dengan kat sini. Tapi dah ada sampah sikit lah. Tapi kau tengok. Nampak tak bunga-bunga tu? Suari lagi banyak. Suari penuh ni. Kita tengok bawah sana tu. Saya best je kan. Sebenarnya nama bunga ni tak ada kat sana, tapi ada kat sini. Itu ada biawak ke situ? Biawak? Biawak tu biasa binatang. Biasa lah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Jejak Alam Mistik. Hari ini saya berada di Bandar Tenggara di sebuah kawasan taman, dan dikatakan berdekatan dengan taman ini ada menyimpan cerita misteri, cerita yang tak ramai orang tahulah kan. Saya bertemu dengan penduduk tempatan, seorang penduduk tempatan yang akan menceritakan tentang perkara misteri tersebut. Dia akan menceritakan pengalaman dia dan pengalaman orang lain yang diceritakan kepada dia. Jadi kita akan temu ramah beliau pada hari ini. Mungkin anda kenal orangnya, siapa orangnya? Kita akan lihat sekejap lagi. Hai, Assalamualaikum. Siapa lagi? Saya lah. Okey, kita tadi dah pergi ke kawasan kawasan yang dikatakan misteri tu kan. Jadi saya ingat saya seorang je yang tahu cerita ni kan. Rupanya setelah kita siasat, rupanya ada ramai lagi yang menyimpan cerita sebegini di lokasi yang sama. Itulah peliknya. Betul. Boleh kita sambil kita berjalan, kita boleh bercerita, Yos. Okey, jangan jalan dululah, penat. Penat Okey. Ini nama kawasan ni Tasik Ujana, Bandar Tenggara, Kota Tinggi. Tadi kita dah pergi kawasan yang tempat misteri tu. Dia dekat dengan jambatan. Kita boleh lah pergi tempat yang dimasukkan tu. Kita tengok dari jauh lah kan. Boleh, kita sampai ke pokok tu. Kita menuju ke kawasan yang dimaksudkan tadi tu. Saya dah pergi. Sambil cerita nanti kita akan tunjuklah footage yang kita agak ada rasa tak masa pergi tu tadi? Memang ada rasa kan? Memang ada rasa. Macam kita masuk rumah orang kan? Lebih kurang macam itulah. Kita rasa, saya rasa macam sesak sikit nafas. Lepas tu kepala ada denyut sikit. Itu tanda-tanda ada sesuatu aura kat situ lah kan. Tapi kita dapat rasa lah, kita tak boleh nampak secara mata kasar kan. Dia sebab benda ni kalau mengikut kajian lah, orang putih sendiri ada kaji kan mengenai hal paranormal ni. Sebenarnya dia ada kaitan dengan apa dia kata sebagai tenaga. Tenaga kita tak boleh nampak tapi dia memang wujud. Jadi kalau kita pun kita faham bahawa makhluk-makhluk selain pada manusia ni, kita jin kan, dia dibuat daripada unsur alam juga, api. Jadi
Jadi kita tak boleh lihat dia punya apa kejadian tu, tapi tenaganya kita boleh dapat rasa. Betul. Sama ada disedari atau tak disedari. Malah ada, kalau jika kita menggunakan satu alat EMP tu, dia boleh baca. Boleh baca. Dia boleh baca. Tinggal saya belum bawa lagi. Tak bawa. Selalu bawa kan? Selalu bawa. Okey. Seperti yang ni kat kawasannya ni yang dimasukkan adalah kawasan ni. Tapi sebenarnya bukan di sini. Dia seberang sana lah, seberang sana. Tempat ni dia popular. Dia kalangan penduduk sini untuk lokasi mancing dulu. Sekarang pun kalau petang-petang tu ada orang mancing sini lah. Jadi bagi mereka yang kurang peka dan tak menjaga kebersihan, maka dia tinggalkan sampah lah. Kan tu yang malas tu. Kan? Betul. Bagaimanapun, itu pun sini pun cerita. Ada Cerita. seorang wanita yang dikatakan boleh lihat benda di sebalik tu. Dia telah mendakwa ada wujudnya satu makhluk perempuan, seperti perempuan atau seperti perempuan yang memanggil beliau di sini. Dan dikatakan wanita yang dinampak tu dikatakan basah kuyup. Seperti dan berpakaian macam orang dulu lah. Dulu maksudnya macam bukan orang zaman batu ataupun orang zaman Takakucha, tapi mungkin zaman sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka. Jadi dikatakan pakaian lama macam tu. Macam mungkin baju kurung lama gitu kan. Mungkin berkembuan gitu kan. Dan dikatakan ada macam tali-tali macam dia diikat. Di sini. Seperti wanita yang dinampak tu katanya macam minta pertolongan. Jadi itu di kawasan ni. Bagaimanapun di sebalik sana ada cerita lain. Cerita lain. Cerita lain. Kita dah nampak, kita dah pergi tempat tadi tu kan. Tempat tu macam taman macam ada bunga. Padahal ni kawasan ni kalau kita tengok tu cuma bawah jambatan tu ada longkang je. Betul. Dan tempat yang sini tu macam ada bersampah lah kan. Tapi belah sana tu walaupun ada bersampah tapi cuma satu dua gitu kan. Kan mungkin yang dihanyut kan, tapi macam terjaga, bersih, lapang je. Betul. Tapi tak berani pula kita nak masuk. Tak berani. Lepas tu ada bunga-bunga. Bunga-bunga Petunia Mexico warna pink. Kat situ banyak lah dia nampak macam kawasan tu kawasan terjaga. Kan macam ada orang jaga kawasan tu kan. Lepas tu kita dah jumpa ada seorang tapi dia segan, dia tak mau apa dikenali kan. Dia menceritakan kepada kami tadi dia pernah main kat kawasan tu ketika zaman budak-budak dulu lah. Bapak atau arwah bapak dia sebenarnya seorang yang saya kenal arwah bapak dia sebenarnya. Saya pernah nampak, kenal seorang yang agak jenis bapa yang baik-baik itulah. Tetapi untuk hari tu kata si anak yang tadi ni yang kita jumpa tadi adalah hari yang dia nampak bapak dia paling marah. Paling marah sampai apa nak pukul dia sebab dia bermain di kawasan tu. Sebab ceritanya zaman ketika taman perumahan ni baru nak orang tinggal kan, baru ada penghuni, masa tu masih berpaya lagi tempat ni. Memang ada satu peristiwa di mana pihak pengurusan taman ni, kawasan perumahan ni terpaksa menyewa sebuah atau dua buah bas untuk memindahkan penduduk yang tidak kelihatan pergi daripada sini. Maksudnya mungkin ada satu kejadian di mana mungkin ada pertembungan antara makhluk halus dan makhluk kasar macam kita ni dengan mereka hingga memaksakan satu keputusan bantuan dibuat untuk leraikan kisah tu kan, dan memujuk agar pihak di sebelah sana tu berpindah hingga terpaksa menggunakan bas. Terpaksa gunakan bas untuk nak pindahkan makhluk halus kan. Pindah kan tu. Ini diceritakan dan saya macam ingat lupa sebab zaman tu masa zaman budak-budak. Memang saya dah dengar juga cerita ni, tapi ini pertama kali orang lain tak cerita benda tu pada saya. Bukan saya lihat
bukan cerita yang saya lihat, tapi cerita yang dia sendiri diberitahu oleh bapanya yang menguruskan. Bapa dia pula yang menguruskan. Peristiwa tu. Okey, kita jalan-jalan sambil-sambil jalan. Okey. Kita ingat cerita yang pasal bas ni hanya terjadi pada satu tempat je. Rupanya tempat ini pun pernah juga. Pernah berlaku. Tapi pada kepercayaan saya lah, sebenarnya tak semua yang pindah. Sebab sejak memang peristiwa tu mungkin terhenti ataupun berkurangan lah. Tapi penampakan tu mesti ada. Terutama sekali mereka yang bekerja lewat malam di kilang-kilang berhampiran. Ada yang mengatakan pernah nampak susuk wanita di atas tembok di jambatan tu. Ada juga yang motosikal dia seperti tiba-tiba diboncengi walaupun tak nampak siapa bonceng. Bila lalu kat kawasan tu. Dan ada juga yang mendakwa pernah melihat seperti wanita terbang di hadapannya ketika pulang daripada kerja. Itu kalau berlaku kat kita tak tahu nak buat apa kan. Saya rasa saya dah accident dah. Dah bawa motor pun dah tak betul dah. Mana brake, mana minyak apa semua. Itulah. Okey. Lepas kita perhatikan taman ni, dulu taman ni dia paya kan. Paya. Tapi sekarang ni dah dibuat satu kira taman rekreasi lah. Taman rekreasi untuk penduduk tempatan. Dia dah berapa tahun ni buat ni taman rekreasi ni? Rasa 12 tahun rasanya. 12 tahun ni? Dah 12 tahun. Pejam celik dah 12 tahun ni. Jadi berdepan dengan rumah penduduk semua kan. 12 tahun ke? Mungkin kurang lah. Tapi lah lama jugalah. Jadi taman ni memang cantik lah. Cuma pada satu ketika dulu tempat ni ialah tempat paya. Faham lah tempat. Faham lah kan, keras. Tempat keras. Ada penghuni, ada makhluk yang tinggal. Walaupun ada yang dikatakan dipindahkan, tapi rasanya tak semua. Malah ketika peristiwa histeria pernah berlaku di sekolah berhampiran ni dalam tahun 1991, 1992 rasanya, yang paling besar hingga 120 orang murid terbabit. Hingga kan dipanggil seorang pawang daripada negeri Johor ni untuk datang merawat. Dan dikatakan ada yang dipindahkan semula ke tempat ni. Daripada kawasan sekolah tu kan. Dipindahkan ke kawasan ni. Pindah kawasan ni? Kawasan ni. Ujung-ujung sana lah, dekat kawasan yang seberang jambatan sana tu. Wallahualam lah. Tapi ketika malam pengumbatan tu dilakukan, dibuat dekat surau sekolah tu. Macam peristiwa macam-macam lah, peristiwa pelik berlaku. Termasuk seorang pelajar wanita ni yang kecil tubuh dia, tiba-tiba dia boleh numbuk dinding surau tu sampai pecah dengan kayu lah. Kayu lah. Tapi pecah lah. Pecah lah. Benda yang kayu lah. Saya lupa dinding sekolah tu kayu ke batu, tapi saya kayu rasanya. Lepas tu dia dipegang oleh beberapa orang lelaki sampai dia meronta terpelanting. Jadi buatnya tidak. Sekarang mungkin dah mamak orang lah. Okey, kita cerita balik pasal kat jambatan tadi kan. Kira yang kat jambatan tu sebelum ni kau nampak orang motor asasan kenapa saya terperasan tempat tu. Ketika saya pulang daripada beli sarapan pada satu pagi kan, nanti bunyi lagu cerita hantu Kak Lima tu sarapan pagi. Ada satu hari burung-burung berkicauan. Gitulah. Ada burung. Saya pulang daripada beli sarapan pagi, tiba-tiba ketika melalui jambatan tu, saya nampak ada seorang yang saya tak kenali lah. Dia macam tengok motor dia mungkin rosak ke apa. Rupanya kehabisan minyak. Kehabisan minyak. Jadi dia minta saya tolong belikanlah minyak kan. Ketika tu betul-betul tu saya ternampak di bawah jambatan tu
ada bunga-bunga warna pink lah. Cantik bunganya gitu kan. Lepas tu kira sempat kau jengah sempat jengah sebab warna pink bunga tu macam menarik sangat tau. Penuh sangat masa tu. Yang kita nampak tadi tak penuh, masa tu penuh. Kan menarikkan sekali. Yang brother yang motor rosak tu pun tengok juga. Tengok juga. Dia tahu aku tak perasan. Tiba-tiba dia macam takut tau. Daripada kat jembatan tu dia tolak sampai ke sana. Ke depan lagi. Dia cakap, bang, kenapa? Aku nak kat sini lah. Gitu lah. Lepas tu aku beli minyak motor kejap, cepat kan. Jadi saya pun pergilah beli minyak motor tu kan. Sampai dah beli dalam saya cari botol dulu lah kan. Cari botol, beli. Bila saya ke badi kat dia dah makin jauh lah. Dah jauh lagi dah. Lah, kenapa pula? Cakap, dia tuang minyak tu, lepas tu saya cakap bayarlah RM3 gitu kan. Sebab ikut botol tu kan, bayar RM3, lepas tu dia terus pecut laju. Entah dia nampak ke. Tak tahulah, tapi memang daripada kat atas jembatan tu, dia bila nampak bawah tu, dia macam takut, dia tolak ke depan sikit, luar daripada jembatan tu. Lepas tu bila saya kembali, dia dah jauh lagi dah. Masa tu kau tak nampak apa-apa. Tak nampak. Tapi yang menariknya, lepas itu saudara Yus dia ada mimpi. Itu yang menariknya, malamnya dia mimpi. Okey, mimpinya macam mana tu? Mimpinya saya kembali kat situ, nampak situ, tapi biasalah kan. Kira kau pergi kat situ lagi mimpi tu. Pergi kat situ lagi, tapi macam kita masuk rumah orang, kampung orang. Saya bukan dekat jembatan lagi dah. Saya dekat bawah gitu dah. Dekat bawah terus. Dekat bawah dah. Tapi saya tak gerak lah. Saya pun toleh gitu macam bunga gitu, saya toleh bunga tu ada kan. Makin banyak. Tapi peliknya saya rasa saya macam diri saya ni macam penghuni kat situ. Tapi kau nampak macam kampung lah kat situ. Macam ada rumah ke macam? Jauh. Macam jalan masuk kampung gitu kan. Macam lorong tadi tu macam masuk kampung. Gitu. Dengan bunga-bunga yang sama kan, sampai dia jalan. Sungai tu longkan, air longkan tu dah tak nampak dah. Tapi sungai cantik. Sungai cantik. Sungai cantik. Jadi saya teringatlah ada satu cerita mengenai seorang ni. Pawang. Dia masa tu menyaksikan satu kejadian bahawa seorang lelaki ni di Sambal Buaya. Kebetulan keluarga lelaki tu pun ada juga situ lah, macam mungkin dia mandi-mandi kat sungai tu kan. Jadi pawang tu ada. Jadi dia bergegas lah nak selamatkan lelaki tu daripada buaya tu kan. Jadi dia pun ikut buaya tu yang mengheret lelaki tadi tu sampai satu lubuk. Bila sama-sama timbul, buaya tu dah tak ada. Tapi buaya tu macam bertukar jadi seorang lelaki dan mengheret seekor kambing. Umpama diri dia tu macam kambing. Umpama buaya tu jadi orang, mangsa dia tu kambing. Lepas tu dia yang lelaki buaya dia tu, dia tarik sampai satu kampung. Tiba-tiba ada kampung yang si pawang tadi ikutlah. Jadi tiba-tiba kat kampung tu ada kenduri. Lepas tu kambing yang diheret tu disembelih dan dimasak, dibuat gulai apa semua kan. Jadi masa dia tengok-tengok tu ada orang tegur dia suruh duduk. Duduk, ada seorang wanita datang cedokkan dia nasi. Lepas tu nak tawarkan dia lah, nak gulai tak? Dia makan dengan nasi. Jadi ada gulai apa? Ada gulai ayam, ada gulai kambing. Bila dia terfikir ada gulai kambing kan, cakap alamak, tak jadi lah. Tak jadi lah. Kan? Mungkin kambing tu lah orang tu tadi kan. Jadi dia tanya, gulai lain? Ada gulai telur. Jadi tak apalah, kita makan gulai telur je lah. Jadi sepawang tu makan lah kat situ, makan gulai telur. Tapi rasa tengah makan dia fikir, ni telur ni datang dari mana pula? Apa pula kan? Sebab dia dah saksikan itu bangsa tu tadi dah ditukar jadi kambing, dah disembelih, dia lapar, digulaikan kan. Jadi bila dia dah selesai makan, dia pun bergegas pulang, turun dekat lubuk tu, penyelam naik semula, timbul dekat sungai yang dia mula naik tadi. 1 jam kata orang kampung situ, katanya dia tak ada. 1 jam 1 jam. Jadi bila dia keluarga masa tanya, keluarga si mangsa tanya pasal tu, cakap keluarga puan itu yang lelaki yang mangsa tadi tak dapat diselamatkan lah. Dah dibawa satu lubuk. Dia tak ceritakan lah pasal yang kejadian kambing tu sebab tak jaga hati kan. Tapi dia ceritakan kemudian
pada satu orang yang interview dia lah. Jadi kita dapati macam benda yang kita nampak kat sini tak seperti sama dengan benda yang ada dekat alam dah satu. Dia macam lain. Kadang kita nampak kat sini macam gitu. Tetapi kat sana je kita di sini nampak contohlah buruk ke apa kan. Tak berapa cantik kan. Tapi kat sana dia lain kan pandangan dia kan. Mungkin kita dapat cicak kobing tu cicak kobing. Tapi kat dalam sana mungkin kucing. Kucing. Gitu kan. Okey. Jadi yang menariknya bukan setakat itu saja yang saudara Yus nampak atau dia tegur ke apa kan. Tetapi ada cerita yang dia nampak sekumpulan budak perempuan ataupun seorang wanita sekumpulan wanita Yang mana yang nak mancing tu. Mancing rusa. Yang tu. Okey. Mimpi yang sama juga sebenarnya. Ada sekumpulan wanita. Dia duduk dekat sungai yang saya cakap tadi tu kan. Dia nak mancing tau. Saya tanya dia, mancing apa? Mancing rusa. Mancing rusa saya cakap. Lepas tu dia tunjukkan bakul dia penuhan daging-daging macam kita baru potong daging lembu kan. Macam tu. Dalam sungai ada rusa. Lepas tu nak tak nak? Dia cakap tak apalah gitu. Lepas tu macam saya jalan lepas tu ambil mimpi. Jadi itu maksudnya dekat alam kita sini dia lain. Mungkin kita sini cakap pancing tu mesti ikan kan kat sungai. Tetapi dia rusa. Kan pelik tu. Jadi kita ni sebatas saya teringat sebab tu saya teringat cerita pasal buaya kambing tadi tu kan. Jadi kalau buaya tu dalam sana tu orang, lepas tu kambing itu mangsa tu jadi kambing. Rusa tu jadi apa pula? Siapa pula mangsanya kan? Dia mungkin kita tak bermaksud fizikal mangsa tu yang tu mungkin dari segi batin. Dari batin. Batin sebab pernah berlaku dekat sini satu kejadian di mana seorang pemuda dia melanggar seekor biawak dekat sini juga. Kat sini lah. Kat sini juga. Biawak. Kemudian dia sakit tau. Lepas tu sakit. Sakit. Dikatakan sakit tu dia namakan suara simpul biawak. Mula-mula orang ingat tak biasa je. Tapi dia penyakit tu teruk sampailah dia macam hilang akal. Hingga bawa kepada pengakhiran hidup dia. Pernah berlaku kat sini. Jadi bermakna kemungkinan biawak itu adalah jadian daripada alam sana. Allahuakbar, kita pun tak tahu kan. Ni misteri-misteri yang hanya Allah je tahu kan. Tapi yalah kita nak nafikan pun tapi dah terlalu banyak cerita benda macam ni kan. Berlaku yang bukan kita dengar yang dekat luar tapi dekat tempat kita sendiri kan. Dan kita kenal pula orang-orang tu. Jadi tadi saya ada buat rakaman dekat atas jambatan tu, memang ada biawak kat situ. Adakah biawak itu jadian atau betul-betul binatang biawak? Itu kita pun tapi saya dapat rasa kawasan itu kawasan keras lah. Kawasan kat jambatan sini memang keras lah. Jadi kalau ada anak-anak main kat sana memang patut kena tegur. Sebab tu lah yang pencerita tadi tu dia cakap bapak dia tu jarang marah. Tapi tu hari memang marah gila kat dia. Sebab main kat situ kan. Sebab bapak dia tahulah. Sebab bapak dia dulu tu yang arwah bapak dia lah yang nguruskan pasal bas tu. Itu yang misteri tu. Jadi kita pun tadi memang sebelum pergi memang ada kaedah kita lah supaya benda-benda tu tak ikut apa, insya-Allah lah kan. Bila kita nak gerak balik pun kita pun ada kaedah kita supaya benda-benda ni tak ikut kita balik. Supaya semoga tak ada gangguan lah kan daripada lawatan kita tadi. Kita cerita kat kawasan sini semua kan. Sebab apa kalau nak ikutkan ustaz punya ni, kalau tak cukup satu kampung ni. Tak cukup satu kampung. Jangan. Sebab kita nak merungkai kan benda-benda misteri ni. Sebab lepas Yus nampak bunga petunia Mexican warna pink. Warna pink tu kan. Biasa dia ada purple, putih kan, tapi dia semua pink. Semua pink. Jadi saya pink. Jadi saya tergerak mengatakan, itu macam alam sana, macam alam sebelah, macam alam bunian kan. Memang betul. Tak lama malam tu dia mimpi. Ada perempuan kat situ kan. Mancing rusa pula tu. Kan. Jadi satu benda yang misteri lah kan. Jadi mungkin gerakan kita tu dapat rasa mengatakan begitu.
Iyalah tu tempat tu. Jadi kita tak boleh kata orang tu buat-buat main kat kawasan itu. Kita tak boleh melanggar kawasan itu. Kalau ada apa-apa, misal katalah kalau kita terlanggar, kita kena cakap, aku minta maaf, aku tak sengaja. Memang kena cakap gitu. Tak ada lagi satu, ada orang kata kenapa orang Melayu sangat percaya benda ni kenapa kaum Melayu tak? Sebenarnya dia orang percaya juga. Sebab tu kadang-kadang cara mereka lain. Pernah tak kita nampak dia orang projek-projek dia tebas hutan, ratakan tanah, tapi dia akan sediakan tempat macam semahan. Semahan kan. Tu mungkin cara mereka kan untuk tu, sebab yalah kita pun tak tahu yang kat sana tu Islam ke tidak kan. Kita orang Melayu ni kita sebenarnya tak boleh buang semualah kita punya budaya ni. Kita kena faham dulu budaya kita tu tujuannya untuk apa. Kadang-kadang benda tu dia kaitkan dengan keturunan kita, budaya Melayu kita. Kadang-kadang dia kena faham dulu. Supaya tak melanggar syariat apa semua kan. Tapi kita kena faham dulu, jangan buang semua. Jadi sebab tu kadang-kadang contoh kita perlu mandi bunga kan untuk aura ke apa semua, bukan benda-benda yang syirik kan. Jadi kita kena faham. Jadi saya tertarik dengan ni kalau saya zoomkan, saya tertarik dengan cicak kobeng ni. Lagi tadi dia dengar je kita orang punya cerita. Dia cicak kobeng ni. Mana cicak kobeng ni? Nampak tak? Nampak tak? Lagi tadi dia dengar. Kat mana cicak kobeng ni? Nampak dalam tu? Lah. Dia dengar. Dia dengar je cakap. Weh. Kan? Subscribe tau. Subscribe. Like. Subscribe. Like. Kalau dia pandai komen aku tak tahulah. Tadi abang dia komen. Sudah. Direct. Jadi memang banyak cerita lah sebenarnya dekat kawasan Bandar Tenggara. Sebenarnya kan ramai yang ada cerita pasal kajian sini, tapi ramai yang mungkin dah lupa, tak nak ingat ataupun yang anggap benda tu adalah benda bagian daripada lumrah hidup. Kita berkongsi kan. Dunia ni bukan kita seorang je, kita ada manusia, ada haiwan, ada benda-benda yang tu kan. Malah kalau saintis barat pula dia mengatakan kita ada positif negatif. Bipolar. Malah ada yang kata terlebih kaji tu sampai ada kata apa yang kalau kita kata alam gaib kan. Mereka kata multiverse. Gitu kan. Kat sini pun sebenarnya pernah terjadi kan, taman ni dah buat, taman Ujana ni dah siap. Memang ada kejadian di mana yang kau cerita tu, ada seorang budak perempuan tiba-tiba naik atas bukit dekat kawasan ni. Itu tiba-tiba. Tapi apa jadi budak perempuan tu? Dia macam burung tau. Orang kata dia nak bunuh diri terjun dari situ bukit tu. Bukit yang tinggi tu. Padahal tak tinggi mana pun tak tinggi mana, tapi patah riuk jugalah. Misal mak bapak kalau macam tu. Cuma itulah kadang-kadang benda-benda ni yalah persekitaran kita tak tahu kan. Bukan pertama kali tau ada orang nak bunuh diri sini. Banyak kali ya? Ada sekali tu dekat ada Tasik sana tu, ada pemancing lah cerita. Masa tengah mancing tu tiba-tiba ada seorang perempuan lari kan, terjun sungai tu. Dia orang takut tau, yang mancing tu ingatkan dah benda sekali bila budak perempuan tu nangis kan dekat sungai tu. Dia orang pergi dapatkan perempuan tu kan. Kenapa dik? Budak perempuan tu cakap apa tau? Kenapa air ni tak dalam? Air tak dalam Fras betul ni. Fras betul. Kenapa air ni tak dalam? Daripada takut pemancing tu nak ketawa. Takut. Gitu dia nak bunuh diri ya. Masalah ni. Macam-macam hal cerita kan. Itulah. Sekurangnya kita kena tahulah kita ini kampung kita kan. Macam kawasan ni kita peka lah kan. Ada kita tinggal sini kadang-kadang yang kita berselisih, ada pergi jogging kan. Berselisih bahu tu tahu ke tidak. Betul juga kita takut apa, kita kalau buat event kat sini tiba-tiba ramai datang di mana pula yang ramai ni kan. Sebab benda tu pernah jadi. Sebab you sendiri yang nampak kan. Tiba-tiba nampak macam tak pernah nampak orang ni dari mana datang kan. Tanya-tanya pakaiannya lain kan. Lain. Memang kadang kata sini macam malam tadi ada konsep pun, ada yang datang daripada Muar,
ada datang daripada Batu Pahat kan, ada daripada JB konsert kan, tapi kita tahu dah dia orang sebab dia respon dia cara respon. Cara respon pada persekitaran pada tu kan. Tapi kalau dia datang kita macam mengok gitu kan. Macam tak ada respon apa-apa kan, tiba-tiba diri gitu kan. Macam dia tak toleh kiri kanan gitu kan, dia tengok satu arah je tu. Kadang-kadang kita persoalkan juga siapa dia ni kan. Tapi pada kau masa konsert malam tadi tu, semua orang kalau ada setan-setan pun yang apa yang mengupkan semangat tu lah. Yalah, kita bercampur lelaki perempuan kan, takkan tak ada. So tempat-tempat yang disukai oleh apa para jin-jin ni, tempat-tempat macam tu lah. Tapi 50,000 tu semua orang itu yang dikira lah 50,000 tu. Okey, jadi itu saja perkongsian kita pada video kali ini. InsyaAllah kalau ada video lain, InsyaAllah kita akan kongsikan lagi lah. Kalau anda ada cadangan tempat-tempat mana yang misteri ke, seram ke kan, Ustaz datang, saya tak datang. boleh bagi tahu dekat bahagian komen. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau Yus ada masa, kita akan sama-sama lakukan sini. Yus kena pergi. Oh, alahai. Mungkin kita pergi siang je lah, malam tak pergilah. Tak ada masa. Tak ada masa. Okey, insyaAllah semoga video ini dapat memberikan satu cerita-cerita baru tentang perkara misteri mistiknya. Benda ni wujud kan, cuma kita kena ambil tahu, dan daripada ambil tahu itulah kita belajar tentang alam ini sebenarnya kan. Jadi kita gini lah, kita dalam hidup kita ni kan, kita pertama kita patuh pada ajaran kan, tapi kita pun ingat kita pun kena percaya benda-benda gaib. Malaikat pun benda gaib, jin benda gaib, dan dalam apa dunia ni kita satu, jin-jin tu 10. Saya lupa apa kiraannya, tapi lebih kurang tapi kita yang buatkan kita rasa selamat sebab malaikat lebih ramai. Malaikat lebih ramai, dalam kiri kanan kita pun ada malaikat kan, yang merhatikan kita. Okay, baik. Okay, kita sampai kat sini, kita waktu tengah hari tau. Jadi kita nak pergi makan cendol lah dekat Bandar Tenggara ni InsyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini dari awal sehingga habis. Semoga kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel ini. Semoga ada video lain kita akan kongsi lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan kami bertiga akan sentiasa menantikan pada komen-komen anda. Bertiga kita berdua saja sebenarnya. Tadi itu bukan, itu lain, tak ada. Saya balik dulu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semua.